Apa yang perlu kita buat sebelum masuk bulan Ramadan? Lunaskan puasa qada bagi wanita atau lelaki yang termasuk sekali. Puasa Ramadan ini adalah sesuatu rukun dalam rukun Islam. Awak tinggal puasa Ramadan macam awak tinggal solat. Awak tinggal puasa Ramadan, dosanya besar. Termasuk dalam 70 dosa besar yang disebut oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Kita ni belum masuk next Ramadan yang akan datang, maka segera untuk mana-mana yang tertinggal dulu. Orang perempuan yang mana dia terganggu sebab haid, maka segera qada. Orang lelaki yang mana belum qada, kita tidak mau lelaki tak puasa. Bila musafir, bila dia musafir, dia diberi pilihan untuk tak puasa, atau Ramadan yang lepas dia ditimpa penyakit, maka sekarang dah sihat, maka segera lunaskan puasa qada. Kerana ini lewat yang diajar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini dia paling lewat qada dia adalah pada bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum masuk Ramadan. Cuma tuan-tuan perasan tak, bulan Sya'ban sepatutnya kita memperbanyakkan puasa sunat. Tapi kita orang Malaysia bulan Sya'ban banyak kenduri arwah tak berhenti. Menyambut Ramadan tak berhenti. Macam mana nak puasakan kenduri aja? Contohlah, lunaskan puasa qada. Puasa qada ni wajib rukun? Ya, wajib dan rukun. Kita tak boleh kata, Ustaz, saya dah berubah, cuma saya tak qada je. Tak boleh. Kita kena qada. Ini tuntutan jumhur ulama. Maka sebab itu kita jaga orang perempuan yang di sebelah sana, hati-hati segera. Kita orang lelaki balik tanya, sayang, puasa awak macam mana yang lepas? Dah qada belum? Esok boleh start. Contoh, untuk qada dia tak terhalang. Ustaz, hari Sabtu okey ke? Hari Ahad okey ke qada? Udah awak tinggal bertahun-tahun, qada je lah, tidak terhalang. Hari Jumaat okey ke? Okey, tak ada masalah pada orang yang qada. Ya, ini tuntutan yang besar.